السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله لا يخفى. mana? Ya atas sikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله،
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji hanya bagi Allah. Sebagai tanda syukur kita, terima kasih di atas segala limpah kurniaan Allah dan anugerahnya yang sangat banyak setiap detik, setiap saat kita di dalam nikmat anugerah Allah. Sama ada kita ada terasa begitu ataupun tidak. Sama ada kita senantiasa ingat ataupun lupa. Waqi' dan nafsul amri ialah begitu. Setiap detik kita di dalam nikmat Allah. Sama ada nikmat Allah itu berbentuk manis yang dipanggil qada yang hul ataupun yang pahit, yakni detik Allah melaku pada kita sesuatu yang tak membetuli kehendak kita. Ketika itu rasanya pahit, tapi di sebalik pahit itu ada kemanisan. Di dalam sakit itu ada kesehatan. Di dalam kemanisan itu ada pahit. Dalam sukaria itu ada padanya mudarat. Ini kita sudah maklum. Sebab itu bagi orang arif billah, dia usaha supaya hati hidup, supaya hati suci dan bersih. Bila suci bersih, bagi kecil pun nyata dan nampak jelas. Bila hati kita kotor, seperti mata kita sudah umur banyak. Nah, jadi kena bertolong dengan cermin. Kalau tak ada cermin, bukan tak nampak langsung, tapi samar-samar. Tak itu kan? Betul kata kehbitabat, tetapi titik atas 2 ke 3 ke. Kerana mata kita sudah berkurangan. Begitu mata hati. Kalau kita tidak membersih, menyucikan dia agak, tak bertolong dengan sepat dia agak, situlah duduk dalam kelabu sama. Dengan itu hak sebenar nampak palsu, hak palsu nampak sebenar. Na'udzubillah. Kemaya lah kat kita sini panggil dah. Kemaya mata. Yana kemaya hak sa nampak 2 gitu. Tu kemaya. Ini mata kepala, mata hati. Mata kepala panggil basar. Nah, adanya sifat basar kita nampak. Nah, mata hati panggil apa? Panggil apa? Panggil tak ingat. Sebenarnya apa? Panggil basirah. Bila basar,
Kata-kata jamak absar, la tudrikuhul absar. Jamak pada basar, itu penglihatan mata kepala. Mana di mana-kala di jantung hati kita ada basirah. Jamak dia basair. Dia panggil penglihatan mata hati. Hak tu ada maksud la Quran buta, tuli, hak tu sumum, bukmun, umyun, segala yang tuli, segala yang buta. Buta apa? Buta basirah. Walaupun mata ini sehat. Tetapi orang mata kepala buta terus, tak nampak, bergagal-gagal, kena orang tolong pegang tangan untuk dia nak berjalan ke sana sini. Tapi mata hati basirah dia cerah. Siapa ingat Quran lebih pada kita orang mata celak. Faham masalah lebih pada orang kita mata nampak. Itu paling penting basirah. Apalagi pula dua-dua mata itu cerah kedua. Kan tengok kereta atas kereta dia banyak cermin kan. Cermin kanan, cermin kiri, cermin dalam. Ada belakang pula dah. Pahala ni nama buh pula dah, apa nama dia panggil. Untuk tengok kalau berlaku apa kemalannya, kamera. Maksud saya panggil apa kamera? Wongcon. Tu. Ada kamera. Kalau dia bung sugu, dalam kamera ada. Dia mana ayat gitu gini tak boleh. Lari tak boleh, takak siap dah. Tengok. Tah dunia ni beringat secukup-cukup. Ada setengah pula jaga takut orang nak main setuh, main tumbuk. Dia pasal pula besi kan. Kan saja dengan lagi kan cun. Tumbuk orang tak ada ragu. Ada mau usah dia tak apa. Tengok tah dunia sebegitu beringat. Maha bayar tak apa. Tapi hal akhirat kita tak beringat. Gitu kan? Kan cun kita kena ada wong con pit kamera untuk buat takak hak sebenar. Maka sekalipun kita tidak sedia kamera tapi di isi malaikat ada kamera siap-siap. Kita nak tidaklah. Sahabat mengaku dari kata betul lah. Kan? Itu sebab tu kita kena sucikan batin hati yang dipanggil mata hati basirah. Maka di sini alhamdulillah Allah masih lagi memberi mata hati kita masih nampak, masih cerah. Itulah syukur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buka pula mata hati kita, dada kita berasa suka untuk mengambil rebut peluang keamasan untuk mendengar ajaran dia, dengar ayat-ayat dia. Itulah alhamdulillah. Jadi hari ini setelah kita berhenti 1 minggu, dapat sambung lagi, iaitu pada firman-Nya innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid wallahu azizun dzuntiqam. Apa itu arti sekali lalu? Bahawasa ataupun sesungguh. Ni Allah rayak dalam bentuk taukid. Bukan main-main, bukan rayak secara biasa. Kalau dia mengaji kaedah ibarat, inna dia panggil adat taukid. Wa makna inna wa anna litaukid. Mengaji nahwu kata kan. Sesungguhnya pengertian inna dan anna, terjemahan sesungguh. Apa pengertiannya? Taukid, kuat cakap lagu ni. Bahawa sungguh segala mereka yang kafir, mereka yang kufur, yang tidak percaya, sekadar tak percaya tu ataupun rendah lagi, sekadar syak, kufur semua tu, apa lagi engkar, bakit bohong, tu lagi jelas. Ni tak ada bakit bohong, tapi iya ke? Cara panggil apa tu? Syak. Boleh jadi iya. Cara panggil waham.
Itu bukan mutabak yakin lagi. Maka masuk dalam allazina kafaru semua tu. Bahawasa segala mereka yang telah, kerana tu ayat, bahawasa segala mereka yang telah kufur. Nah. Waktu pada umumnya yang tak percaya. Tu ghalib pakai begitulah, lawan dia tu iman. Iman tu percaya. Kufur lawan iman tak percaya. Maka tak percaya tu dia ada mutabak pula. Tak percaya dengan mana engkar. Bakit bohong. Tu tinggi sekali. Nah, bukan Quran kalam Allah ni rekah Muhammad, itu panggil engkar, bakit bohong. Ataupun hak Quran rakyat mati, akal mati, lepas mati hidup balik, kami tak percaya. Tu engkar makna cerita Quran. Adanya tidak ekar duk dia, tak ada ekar tapi dengar reti maksud. Mana macam mana hancur lebu pas nak hidup balik. Tu duk syak ke panggil. Jala juga. Rendah pada hak tadi sikit. Turun lagi, boleh jadi ya juga. Tapi boleh jadi tidak. Nah, boleh jadi ya juga dah 10%. Tapi gak berat dia tak ada lah. Dia panggil waham. Pendek kata engkar, zan, syak, waham. Nah, lagi tak tahu. Tak ada eka, tak ada apa, tak pakai jawab tak tahu. Tu semua tu maksud dalam allazina kafaru. Dia kena tahu, yakin baru lepas. Nah, itu ba'akidah dia lagu tu. Nah, katanya bahawasa segala mereka yang kafir, yang telah kufur dengan apa? Bi ayatillah, telah kufur dengan segala ayat Allah. Karena segala ayat Allah tu apa? Bukan khusus dengan Quran saja. Karena ayat bahasa kita gapo pada lurah. Kalau Arab dulu, ayat dengan makna alamat. Nah, bila alamat jadi Melayu panggil apa? Tanda. Tak di kita ni ada tanda kata ada Tuhan. Tak nanti ayat Quran ayat. Ayat tu ayat dah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Tu ayat dengan mana tanda hak secara baca. Cara tulis kita lalu ke nampak pai itu sini signboard. Boleh. Jalan ni ke sana jarak 100 kilo. Tu dah tulis. Kita baca boleh. Jalan ni pergi ke mana ni? Tidak banyak di pai. Kita sini panggil pai. Baca. Jalan ni ke situ jarak jauh 100 km. Tu orang panggil ayat dalam bentuk boleh baca. Ada ayat dalam bentuk tanda isyarat. Buat luksong gitu. Straight. Ini lekok gitu. Ni ayat juga. Ayat dengan jalan tak boleh baca ni. Isyarat. Lekok ini isyarat belok ke kanan. Ini belok ke kiri. Ini straight. Tu ayat juga jalan isyarat. Tengok di sini reti. Ada pula isyarat tanda dengan mana apa? Tak boleh baca, tak ada isyarat. Rasa. Di kita ada tanda kata ada Tuhan. Tengok Allah Ta'ala kata, tanda kata dia kuasa menghidupkan. Tengok bumi yang kering kontan, dia menghidupkan. Surah Yasin. Wa ayatul lahumul ardul maitatu. Tanda yang menunjuk atas kuasa Allah menghidupkan yang mati, iaitu bumi yang mati. Yakni bumi yang kering kontan. Tengok kita baru lepas masa kemarau pun mengekah. Kuning acur dah itu kan. Lepas tu Allah Ta'ala menurunkan hujan tumbuh. Ni tanda kata dulu bumi kering kota. Bila Allah menurun hujan tumbuh. Lepas di kita ada tak cara tumbuh? Ada tak di kita? Ada dah. Mana ada tumbuh? Rambut. Misa. Janggut. Okey, ada janggut tu lah. Tak itu kan? Tak ada janggut, tak tumbuh. Tu kuasa dia. Dia tak tumbuh, tak tumbuh.
Dia tak boleh tumbuh, tak tumbuh. Buh ubat pun. Apa dia orang panggil dulu dak buh apa lagi tumbuh? Apa tolak apa bukan? Buah kuno. Hambu kuno kau buh kau habis kau licin. Tu pak orang hualan kata. Pala juta tu. Nak sangat ke tumbuh tu. Bubuh ubat dekat nak buh ubat tak tumbuh. Kita ni Allah tumbuh semua. Ini supaya Tuhan kecek bumi yang kering kontang, pala kita licin setelah kita cukur tapi tumbuh. Ini dalil. Tu kata di tubuh kita ada dalil penuh benar. Misai, janggut dan bulu-bulu lain. Bulu lain banyak gitu dah. Bulu-bulu lain. Banyak lagi tu. Ni dalil Tuhan menumbuhkan. Walaupun tak payah hati, bumi kira dia menumbuh. Ni dalil kata Tuhan yang ada lagi yang maha kuasa, yang maha esa. Apa esa yang nak buat apa tak ada siapa kata apa. Sambung dengan ayat ni. Ayat depan ni. Maka bila orang tak percaya dengan segala ayat Allah, bukan ayat tu Quran semata. Sahabat yang tafsir kana. Apa nak ki segala ayat Allah ni, segala tanda-tanda yang menunjuk atas adanya Allah, sedianya, kekal, esanya, kuasanya, iaitu Quran dan lainnya. Itu tafsir. Gapo ayat Allah? Quran dan lainnya, lain pada Quran. Quran tu betul ayat dibaca. Seperti misal saat ni lah, tulis di papan tanda, baca boleh. Faham ke tak? Dia ada ayat situ, apa tulis saya? Faham. Ada isyarat. Tanda. Seperti ada setengah-setengah isyarat. Kalau kita zaman dulu mengetai, sudah mengetai padi itu, dia nak ketai lagi anak padi tumbuh pula tu. Dia ambil jerami ikat-ikat tak pocap mah. Kalau orang nak lepas lembu, jangan tu. Dia mondok tanda. Orang panggil apa orang kita lagi? Kayen. Tu. Orang tak erti orang ni walak tu dia. Pah lembu dia. Tu orang dah kaya, tak ada cara dah kaya tak kaya. Tak erti. Gitu. Tu. Itu panggil tanda. Tak nanti royak apa kita tengok. Nama duk kaya. Tak ada dah. Itu. Ini Allah Ta'ala kata, segala tanda yang menunjuk atas ada Allah, esanya Allah, kuasanya Allah, banyak tanda-tanda. Bentuk royak seperti ayat Quran dan tanda-tanda yang lain seperti di tubuh kita sendiri. Ada Tuhan yang menunjuk atas ada Tuhan. Baik, tiba-tiba tak percaya, apa balasnya? Tuhan kata, innal ladzina kafaru bi ayatillah. Khabarnya jangan terbalik. Muka apa tak ni? Itu balik tak ada itu. Nyupai khabar lahum azabun syadid. Bagi mereka itu, perhati ayat pula dia cakap, lahum, asalnya lam tu lilintifa', la itu menunjuk atas beruntung, menunjuk atas untung, ambil faedah. Tu la, lahum. Tapi di sini azab ni untung ke azab ni? Ni panggil satu bahagian cakap tahakum namanya. Hak munasabah dengan azab nak kata mana? Alaihim. Tu ala lil madarrah. Tapi tak guna lahum. Ya asal kalau lahum ajrun azim. Tu dia. Baru masuk dengan dia. Disedia bagi mereka itunya syurga. Disedia bagi mereka itu nikmat. Tu baru patut dengan lahum. Ni apa dia? Bagi mereka itu azab. Ini panggil lam, panggil orang guna lam litahakkum. Satu bagai apa kita panggil lagu ni? Menyanyi. Seno. Sepatutnya tengah mari ke rumah. Kita duduk sedia nasi, buat nasi, nasi minyak, baru kena. Mari di rumah duduk sedia belakang kapak. Tu. Allah dengar tu sakit dah.
Ni bahasa dia guna ni Quran tu dia cara dia bercakap. Lahum dia kata bagi sebenarnya atas mereka itu. Apa itu? Azab yang sangat sakit tu syadid. Tuhan tak kalau tilik pada asal disedia bagi mereka itu, yakni atas mereka itu azab yang sangat sakit. Ini janji dari Allah. Dia panggil ayat wa'id namanya. Bercakap lagu ni panggil ayat ni janji siksa. Panggil wa'id. Di atas orang kufur. Lepas tu mari di akhir. Takut kata azab yang syadid, takut ada orang boleh tolong. Ada boleh lawan. Kata dunia ni kalau kesalahan orang lawan lagi kedira. Tak ada dunia ni. Takut nak kias-kias lagu tu. Tahu mari di akhir ayat. Wallahu aziz. Apa dia? Dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang ghalib. Apa yang ghalib? Menang. Bila ia menang, siapa nak boleh lawan? Ini nak ayat mengeri belaka ni. Kerana sifat kita atas dunia, apalagi sifat orang punya kelebihan dunia, punya kekayaan, semua orang jemur kepadanya, dia berasa tak ada hera lah. Itu kan? Dia berani buat belaka. Salah pun bagi dia rasa tak salah. Tapi di akhirat esok bila disebut azab, tak ada pelat. Sebab ada masa tu kurih dia cakap. Dia sanggup lawan dengan Zabaniyah. Dia duk kiyah tak siapa, tak manusia. Lalu Tuhan kata wallahu azizun. Banyak arti aziz. Sini mana ghalib. Aziz mana ghalibun ala amrih. Lalu dia tafsir yang ghalib ini yang menang atas kerjaannya malak kita. Yang menang atas kerjaannya. Nah, kalau tak ada alif baca kerjaannya. Semua kerjaan dia yang menang. Bila dia yang menang, tak ada siapa boleh nak mengalahkan dia. Bila tak ada siapa nak mengalah, keputusan dia. Bila dia tu yang menang, maka orang ngaji panggil tafriq, maka tiada menegah, tiada menghalang akan dia, akan Allah. Tak ada boleh menegah akan dia oleh suatu. Tengok bunyi kata fa'il muakhar. Maka tiada menegah akan dia akan Allah. Tak ada siapa boleh menahan dia oleh suatu pun. Macam kita lagi. Oleh suatu pun. Menegah daripada. Takluk tu. Bukan bayan tak tu. Sekali guna wahai kata suatu daripada. Tak boleh menegah, tak boleh siapa nak halal, tak boleh nak sekat daripada melulus wa'din dan wa'idin. Apa wa'ad? Janji pahala. Ya janji nak beri pahala kepada orang yang taat, siapa boleh nak halal dia? Ya kadang-kadang atas dunia ni toke janji nak gaji pada satu orang. Kerja sekian, sebulan sekian, gaji 20,000. Tiba-tiba ada orang deki pergi halal. Tak sahwi 20, 15 hari. Ada orang halal kan? Hak gaji janji siap-siap dah nak beri 20. Ada orang halal boleh. Jangan beri. Kalau mau beri 15, kalau mau beri 20, Kalau dia mau jangan beri. Kalau mau buka gaji dia, jadi ada halangan. Begitu juganya orang tak ada upah gaji, pergi paksa suruh bayar. Tak dunia terjadi lagu tu. Bila Allah Ta'ala kata dia aziz, siapa nak boleh halal dia? Ni ayat berkecek ni Allah. Tapi kalau itu terjumuh sepitah lalu tak ada huraian jadi biasa. Waktu tertipu yang kata Quran mudah ya. Mungkin kita pergi dengan selapis tu. Walah kalau pergi semua, gerung. Allah aziz. Allah yang maha menang. Bila menang, tidak ada siapa boleh menghalang dia. Di mana kata tiada menegah akan dia akan Allah oleh suatu pun. Menegah daripada wa'ad. Meluluskan wa'ad. Apa? Meluluskan janji pahala.
Dia janji nak beri pahala, tak ada siapa boleh halalkan. Dan juga wa'idnya. Apa wa'id? Yang janji seksanya. Dia janji nak seksa, tak ada siapa boleh sekat. Tu makna aziz. Ini apa ayat mengerikan, ayat menggerunkan. Hanya orang-orang yang pada awal joli ganah akhir bertaubat ni. Serta Tuhan taufik kan tak? Itu dia. Masya Allah. Lagi pula Allah itu khabar yang kedua. Azizun satu. Yang kedua Zuntiqam. Apa zuntiqam? Intiqam mana syadidin azim. Syadid apa dia? Azabin syadid. Maknanya yang punya, yang mempunyai niqmah dengan qaf. Lawan bagi ni'mah. Yang mempunyai, yang mempunyai niqmah. Apa niqmah? Siksa yang sangat. Kalau Arab gak, dia terpesir kan? Zuntiqam ay zu azabin syadidin. Intiqam ba ifti'an. Mai daripada niqmah. Niqmah mana apa? Azab yang sangat berat. Allah punya intiqam. Allah punya siksa yang sangat. Daripada siapa? Daripada orang yang asinya, daripada orang yang derhaka akannya. Dia punya bela, dia punya balah. Sabit tu orang beralah tada dunia ni kada tak ada nak ngadu di mana tak. Nyuak zalim demo, nyuak anyanya gi ngadu situ orang tak peduli, orang kita orang hina. Dia rakyat sini tak ada siapa peduli. Itulah orang panzelong ni doa dia mustajab. Bila Allah Ta'ala buat orang tak peduli ke dia, dia pergi jemur orang tu, orang tak peduli. Rakyat dia tu kih gini, nyuak tak padu, awak tak ada power. Maka tak, kalau tak ada tempat nak manja dah tengah malam lah dia. Tak itu kan? Moga tidur pun tak lelap, tak jenera. Ambil asmaya cara dia, bodoh-bodoh dia. Merayulah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah, tidak ada lagi wala manja, tak ada tempat aku nak mermanja. Wala malja'a, tak ada tempat aku nak bertupu, nak pung, tidak ada illa ilaik, malaikatnya padamu ya Allah. Mu cukup tahu aku yang hina, tapi semua darimu. Semua tak berlaku malaikat darimu, aku redha saja dengan qadamu. Kalau gitu aku nak tupai menum, tak ada siapa pun peduli aku, tak ada tempat aku nak bergantung selainmu ya Allah. Tak nanti kata minta tolonglah, tak merayu gitu pun tak apa dah. Dia terima tu kan? Maka tak habislah dia. Tu jika Tuhan nak zuhir di dunia. Kalau tidak di akhirat tak sia-sia. Sebab Allah apa? Aziz Zuntiqam. Setengah nampak nama Allah Ta'ala apa? Al-Muntaqimu. Itu nama Tuhan bukan? Aziz Muntaqim nama Tuhan. Yang mempunyai azab, yang membela orang panggil. Bela orang susah, dialah yang bela. Tak ada manusia bela, dia membela. Dah hakikatnya gitu. Tu makna dia. Hanya ayat ni untuk menjadi ingat kalau kita orang punya kuasa, kita orang punya lebih punya hanalah, jangan buat nyanyi ke orang, ada pembela dia. Ada pembela dia. Tu mudah-mudahan menyesal, bertaubat, minta maaf. Tu jalan, kau lain tak boleh pergi. Dia. Tu. Itu nasbah siapa? Awalnya innal ladzina kafaru. Maka kufur tadi tu kufur secara hakiki lawan iman, kufur agama. Ada satu lagi kufur lawan syukur, kufur nikmat. Tuhan beri pangkat kelebihan, kita guna tak kena kelebihan kita. Guna ikut joli. Dia panggil kufur nikmat. Tuhan beri kepada kita kekayaan, kita guna kekayaan tak kena, tak diredai oleh Allah. Dia panggil kufur nikmat bukan? Baik. Satu. Yang kedua ayat berikutnya, innal ladzina la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'.
bahwasa Allah Ta'ala itu la yakhfa alaihi syai'un, tiada tersembunyi, tiada tersusut. Ada kata dekat kapal, sembunyi, susut. Tiada tersembunyi, tiada tersusut. Lagi, tiada sulit. Itu tak kata belakang tu dah. Nasbah kita je bila dia susut, cari tak temu. Sulit bagi kita. Tapi bagi Allah, tidak ada tersembunyi atasnya atas Allah, tak sembunyi oleh suatu tu fa'il. Kalau nak turunnya oleh suatu pun. Tu orang mengaji kata syai'un isim nakirah halaman nafi la yakhfa alaih. Tiada tersembunyi atas Allah oleh suatu pun. Suatu mana? Suatu yang kainun fil ardi. Yang ngaji kata fi ni ta'alluq mazuf, jadi sifat pada syai'un. Jatuh lepas pada isim nakirah, jadi sifat. Maknanya tidak tersembunyi, tidak tersusut, tidak tersulit atas Allah oleh suatu pun yang ada ia pada dalam bumi, dan tiada tersembunyi atas Allah oleh suatu pun pada dalam langit. Maksudnya tidak tersembunyi atas Allah oleh suatu pun yang ada pada alam ini. Umumnya gitu. Bukan dalam langit bumi saja, dalam alam ini. Muraknya gitu. Tapi bapa pergi khusus dengan sebut langit bumi je. Sedangkan alam ni setiap yang ada selain pada Allah panggil alam semua. Maka atas pada langit pertama, langit kedua, ketiga, naik apa ketujuh, atas pada kursi, atas lagi aras. Semua tu alam. Tapi apa sebut dua ni je. Tak kata la yakhfa alaihi syai'un fil alami. Pendek cakap. Maksudnya umum. Tapi tak. Syai'un fil ardi. Sebut bumi. Wala fis sama' bumi. Langit. Katanya. Sebab apa kata tiada tersembunyi atas Allah? Kerana diketahuinya. Yang jumlah kita. Kerana turut idafah kepada kerana mengetahuinya Allah Ta'ala dengan barang yang jatuh ni, yang berlaku ia dalam alam ini. Itu muraklah. Kerana semua barang alam dalam alam ini dia tahu semuanya. Bila tahu semua, tidak tersembunyi atasnya. Apa terlintas di hati kita? Kulli, daripada ya bahasa kulli dan juz'i. Ini satu akidah kita. Ayat ni nak tolak juga. Ada setengah orang berpegang kata Tuhan tahu hanya kulli saja, tidak tahu cara juz'i. Gapo kulli juz'i? Begini. Kata dia, kulli itu umpama sebuah negeri. Itu panggil kulli. Kalau kita kampung kat sebuah kampung, tahu secara kulli kampung tu nama tu kampung. Juz'i itu apa? Juz'i itu umpama banyak orang dalam negeri. Itu kulli. Dalam sebuah kampung, tahu secara kulli. Patut orang berapa orang? Itu juz'i. Jadi Allah tahu semua kulli dan juz'i. Dalam pokok satu kebun, berapa pokok? Kulli, juz'i. Dalam satu pokok, cara kulli satu pokok, tapi daun berapa helai, rating berapa, itu juz'i. Allah tahu semua kulli juz'i. Kan kadang-kadang kita ada punya kebun apa? Kebun durian. Berapa pokok kita tanya, berapa pohon? Kita jawab, banyak 100 pohon. Bila jawab 100 pohon. Dahan berapa? Rating berapa? Daun berapa? Sudah mengaku. Walau duduk diruh, duduk menambah hari-hari. Tak ada duduk bila daun tu. Tak itu kan? Kebun kita semua 100 pokok. Bila royak kau dah tu. Dalam satu pokok daun berapa, rating berapa? Tak tahu dah lah. Itu panggil kita tahu kulli. Bukan semua juz'i. Allah tahu kulli dan juz'i. Sebab tu tidak tersembunyi atasnya.
Nah tu innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Maknanya tidak tersembunyi atas Allah oleh sewaktu pun ia ada di dalam alam ini. Itu maksudnya gitu. Baca tafsir, kerana diketahui ni, kerana mengetahuinya Allah dengan barang yang jatuh mana berlaku di dalam alam ini. Sama ada barang yang jatuh dalam alam tu kulli dan juz'i. Yang bahasa semua ataupun yang bahasa juzuk suku-suku. Contohnya kulli umpama sebuah negeri. Juz'i umpama banyak orang dalamnya dalam sebuah negeri. Tu bandingnya begitu. Sudah tu buat muskil sikit. Makna ayat Allah nak menyatakan kata dia tahu semua, tidak sembunyi atas dia sedikit pun dalam alam ini. Tapi muskil. Bapa Allah tidak kata syai'un fil alamin. Dia kata syai'un fil ardi wala fis sama'. Oh, jawabnya ditentu keduanya. Ini jawab soal. Yang ini telah menentu oleh Allah akan keduanya, akan bumi dan langit. Tentu pada sebutan. Allah Ta'ala sebut syai'un fis sama' wala fil ard. Atau syai'un fil ardi wala fis sama'. Tuhan sebut bumi dan langit. Sedangkan muraknya semua barang dalam alam ini. Murak gitu. Tapi tak kata begitu. Dia kata suatu yang pada bumi dan langit. Bapa ditentu sebut langit bumi saja. Walau murak semua. Oh katanya ditentu keduanya. Yang ini telah menentu oleh Allah akan keduanya bumi dan langit. Tentu pada sebutan. Itu kerana tilik pada sini. Kerana pendapatan panca indera. Panca indera. Kerana pendapatan panca indera yang 5 itu tiada lampau, tiada melampaui, tiada melebihi, tiada langkah akan keduanya bumi dan langit. Kita tengok ke bawah bumi, tengok ke atas langit. Paling atas pada ni tak nampak lah. Ni bumi, permukaan bumi je. Bawah ni tak nampak dah. Lalu kita sebut dua tu ya. Mana semua barang dalam langit, semua barang di bumi, semua Allah tahu. Pak kalau kita hak lain Tuhan tak tahu kan? Takut faham gitu. Jadi otak ni. Tuhan tahu tak habis lagi kita. Apa? Dia tahu yang pada langit bumi je. Tak, dia sebut langit bumi ni tilik pada panca indera kita hanya dapat 2 ni. Tengok ke bawah, nampak bumi. Tengok ke atas, langit. Gitu saja. Lalu tu disebut gitu. Walau muraknya semua perkara dalam alam, tak ke dalam langit, bumi, arah, kursi. Di bawah patak bumi, semua Allah tahu. Jadi ayat ni menunjukkan bahawa janganlah kalau kamu kufur dengan Allah, tak usah kata tak lah. Kamu deraka ke dia, jangan kata tidak lah. Maka ayat ni sini pun ini setengah pada ayat nak tolak orang panggil siapa? Nasara Najran hak datang daripada Yaman. Bukan ayat ni turun ni sebab daripada puak Nasara daripada Yaman mari hujah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hujahnya? Hujah alasan dia Isa anak Allah, alasan kerana tidak ada bapa. Baik, ayat ni tolak. Tolak mana? Bahawa Allah itu dah dia kata juga Isa ialah Allah. Artinya Isa ialah Tuhan. Allah Tuhan, Isa Tuhan. Baik, ayat ni kata nak, kalau Isa Tuhan, Isa ialah Allah. Allah itu tidak tersembunyi atasnya oleh semua perkara. Pak Isa tahu semua tak? Tu tempat sinir dia tu. Yang orang faham tu jadi terasa lalu. Di antara lain syubhat mereka kata Isa Tuhan tu kerana Isa tahu bagi-bagi gaib. Siapa dia bertemu, dia main dengan budak-budak, bila temu dengan budak-budak, dia tahu balik. Ibu bapa munduk akhir benda tu.
Anak kelik kita tanya, mana muka tu ayah? Tak ada. Tak ada. Ayah makan muka tu? Ada. Mu tahun mana? Isa raya. Hak tu akhirnya kurung anak tak pergi sains. Tak hidup terlibat dengan Isa. Isa tahu belakang. Itulah dia agak ke Isa Tuhan kerana Isa tahu bagi gaib. Dan Isa ni pula boleh menyembuh barangnya bomo semua lemah. Orang yang buta mata Isa sapu jadi nampak. Tu Tuhan. Walah Allah Ta'ala kata nah, Allah itu la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tu Allah. Pak Isa tahu semua tak? Tak tahu. Apa? Allah di mana Isa? Nah, ini apa? Ada dalam ayat tu raddun. Ulama kata ini ayat raddun ala nasara Najran. Ini ayat ni tolak di atas Nasara fi da'wahum uluhiyyat Isa. Pada berdakwa mereka itu keadaan Isa lah Tuhan yang berhak disembah. Maka tu ayat ni ada sindiran di dalam tu. Jadi kalau orang yang punya fikir akal yang waras, serta Tuhan taufik, silaplah kita dah. Silaplah kita dah. Sekadar Isa tahu balah tu tak agak tahu Tuhan sungguh Allah tu tak sembunyi suatu pun. Maksud Isa. Itulah kalau Tuhan taufik taubat tu. Tapi kalau hak kerah pusing kau lain pula. Ya tak sebagai jatuh lesbah. Saudara royak kau pusing pulik kepada mula kata kau orang lain pula silap. Tapi tengok ni pula pada taufik hidayah dari Allah lah. Ni panggil mutasyabihah, musyabbihah, itu bisnes bahak. Nah. Ni ayat ada sindiran batu ulama kata raddun ala nasara Najran. Apa ni? Fi da'wahum uluhiyyata Isa. Arti silap. Kerana Isa tak tahu semua. Hanya Allah tahu Isa tu pun Allah juga bagi tahu. Nak tahu macam mana dia manusia seperti kita juga. Tapi Allah bagi tahu. Nah, tu orang panggil apa tu? Tahu perkara ghaib. Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah juga yang tahu barang ghaib. Maka dia tidak menzahir barang ghaib malaikat orang dia khanaki. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan. Allah tidak membagi tahu menzahir akan seorang pun atas barang ghaib illa limanirtada. Malaikat hanya bagi orang yang Allah Taala redha nak bagi tahu, Allah kanak nak bagi tahu. Seperti siapa? Seperti rasul-rasul, orang-orang aulia illah. Maka tu hari tahu ke rasul barang ghaib tu panggil mukjizat. Dia boleh royak bagi depan Dajjal akan lahir. Walah zaman dia. Zaman Rasul sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam royak dah tentang Dajjal. Mari dia akhir royak. Jadi dulu dah royak dah fitnah Dajjal. Nah, akan kiamat dengan dia tahu mana. Ni tahu daripada Allah bagi tahu dia baik gaib. Pas beritahu sekadar tu kiamat akan berlaku. Bila tanya lagi, mata sa'ah? Bila? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'id, dia jawab. Bukanlah aku yang ditanya terlebih tahu pada yang menanya. Arti kamu Jibril tak tahu, aku pun tak tahu tentang bilakah masa kiamat. Tapi yakin kiamat mesti berlaku. Allah Ta'ala bagi tahu sekadar tu. Sutri orang kepik tanya dia juga, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Tuhan suruh jawab nah, qul innamal ilmu indallah. Hanyalah tahu tentang apa-apa hak tu di sisi Allah, bukan di sisi aku. Cuma akunya wa innama ana nazirum mubin. Tugas akunya menakuti. Aku raya akan mati akan hidup balik. Kiamat akan berlaku. Mu percaya baik bagimu. Mu tak percaya akan kena azab lah. Tu tugas aku. Tengok. Data-datanya agak Isa Tuhan. Tuhan ni dia sifat Tuhan ni. Allah. Sifat Tuhan hakiki Allah. Nah itu kan. Allah lah yang bersifat dengan la yakhfa alaihi syai'un.
tidak tersembunyi atasnya oleh sewaktu pun yang kainun fil ardi wala yakhfa alaihi syai'un kainun fis sama. Maksudnya syai'un kainun fil alamin, semua tidak tersembunyi atas Allah. Cuma ditentu sebut langit dan bumi tu kerana hak ni lah dapat pandangan kita secara zahir. Tu mana kata ditentu keduanya, mana telah menentu oleh Allah akan keduanya bumi dan langit pada sebutan tu kerana tilik pada kerana pendapatan pancaan ralimo tiada lampau kedua ni, tiada melampaui, tak lakah tak lebih akan keduanya. Kalau tengok pada nampak dekat kita ni lah. Sudah. Lagi pula Allah itu huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Kata setengah jumlah huwallazi ni kalau kira pada maharafa atas pada jumlah la yakhfa alaih jadi khabar inna sakut dengan ayat sebelum lagi. Innallaha la yakhfa alaih innallaha huwallazi yusawwiru. Khabar yang kedua panggil. Satu kan kata istinah. Tu ba'ira ayat. Maknanya kalau ayat ni sakut di sana kita kedih hono mari. Huwallazi ialah, yakni bahawa Allah Taala itu ialah Allah tu Tuhan yang merupa. Jangan baca meserupa tu. Tulisan kesamaran dengan sin tu. Sebenarnya tak je sengaja panjangnya. Kalau sebab baca meserupa dah itu kan. Bila baca meserupa arti lain lagi. Baca no merupa. Mana menjadikan rupa, tengok kita ni rupa manusia. Siapa yang merupakan kita ni manusia? Allah. Lembu Allah menjadikan rupa betul tu. Dengan siapa kita kenal. Bila sebut binatang unta, rupa lagu tu. Gajah, begitu rupanya. Kita manusia, begini rupanya. Pas sama-sama manusia berlainan jenis. Tak itu kan? Bila sebut kata orang Arab tu, kita gambar lagu lain tak faham Melayu. Tak itu kan? Ni kuasanya Allah Al-Musawwir, setengah pada nama Allah Taala Al-Musawwir. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Tu nama Tuhan. Boleh kita letak nama Abdul Khaliq, Abdul Musawwir. Jarang letak tu dah. Abdul Bari banyak. Abdul Bari banyak. Abdul Khaliq jarang ada juga. Abdul Musawwir jarang dengar lah. Pendek kata mana-mana nama Allah salah satu boleh kita mengabdu kepadanya. Gitu. Sini dia rakyat kata dialah yusawwirukum. Sini dia rakyat kata ialah Allah itulah Tuhan yang merupa akan kamu, yang menjadikan kamu atas rupa bentuk begia-begia. Di mana Allah merupakan kamu? Pada fil arham, pada dalam segala rahim ibu kamu. Tengok, ke asal daripada asalnya air mani yang bercampur. Inna khalaqnal insana min nutfatin. Dia biasa dengar suratul insan kalau lagi nak baca subuh pagi jemaah kan. Dekat ayat kedua. Dekat ayat pertama surah Sajdah, dekat ayat kedua suratul insan. Tapi kerana berat dah dua sebelum tu pakai baca kuliah dan sebagainya. Tapi kalau turut sungguh kan suratul insan lah. Maka di antaranya Tuhan kata inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguh kami Allah, kami telah menjadikan nyonya insan manusia tadi. Kami menjadikan insan dari apa? Bahannya min nutfatin, daripada nutfah. Siapa panggil nam suci? Siapa panggil itu dah? Kita panggil itu orang Arab. Air mani. Air mani. Air mani itu tu bukan semata-mata air mani. Amsyajin, yang bercampur.
apa campur? Mani lelaki, mani perempuan. Tengok di ayat lain pula. Saya kata, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Cuba fikir manusia, daripada apakah dijadikan? Kalau soal kita, kamu jadi daripada apa? Ataupun kita semua jadi daripada apa? Allah saja menjawab, khuliqa mim ma'in dafiq, daripada air mani yang terpancar-pancar. Air mani itu dari mana? Yakhruju min bainis sulbi. Air mani ia keluar daripada tulang sulbi, tulang belakang. Allah Ta'ala sedia taruh air mani kita lelaki di tulang belakang. Wattaraib, kalau nasbah perempuan, Allah Ta'ala menjadi di takung dada. Tapi bijak dan kuasanya Allah Ta'ala, air mani duduk dada, air mani duduk tulang belakang, jawab waya. Pahai gila itu kan? Pahai gi. Nah, gitu turun di tempat dia. Rahim, rahim maksud siapa panggil apa? Mudlu. Tu panggil mudlu. Dipanggil rahim. Sebenarnya kalau kita panggil mudlu ni sarai dah. Sarai peranak ke lah. Satu bekas yang disediakan di situ. Proses itulah. Panggil mudlu. Tapi Arab panggil rahim. Rahim ambil di mana? Ambil daripada rahmah. Ambil daripada rahmah. Sebab tu ibulah yang paling lebih pada bapa lagi nasabah saya kepada anak. Menggodok dalam rahim dia. Dia kandung bukan main. Dia punya rasa masa bulan tu begitu rasa. Nak lahir tu baik Allah habis-habis. Sekali dengan nak lahir penganak tu baik pakai nyawa. Walaupun begitu sakit bila anak tu baik pong. Tengok ke anak tu Allah. Seranya. Tu kita berakal manusia. Binatang tak ada akal lagi. Pakai rimau bila dia beranak Allah. Ayah biasa dia ada anak kecil jangan. Kita nak lalunya perak. Hei, aku tak ada kuasa anak. Tak erti ya. Tak itu kan? Ni kerana rahim tu. Daripada rahmah dia panggil. Baik. Jadi di dalam rahim Allah Ta'ala kata dialah menjadikan rupa. Dengan mereka kata dialah yang merupa akan kamu fil arham, pada segala, dalam segala rahim, segala sarai peranakan. Cara anak lah kita panggil. Nah, ibu kamu dia menjadi sana tu kaifa yasha'u. Betapa yang dikehendaki. Turut dia kehendak. Bukan turut kita kehendak dah. Kehendak nak jatuh bah tu betina. Tu dia. Nak jatuh menazam niat bah tu betina. Aku buat turut kehendak aku, bukan turut kehendakmu. Tengok dia ayat itu. Itulah huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Apa dia kehendak? Laki-laki ko dan perempuan. Dia kehendak. Bayat dan sawat. Yang mihak Arab lagi. Gapo bayat sawat? Putih, hitam. Dah itu ke? Kita ni nak pada putih. Tu berhitam. Siapa setengah kata, menurut siapa ni? Ibu bapa putih kedua tu berhitam letung. Hitam letung dia kata. Hitam belengut black. Saya panggil apa? Orang putih panggil black. Kita capur situ. Hitam belengut. Black tu jadi belengut tu. Dah itu kan? Hitam legam. Dia panggil kau. Hitam legam. Aku buat tu kan aku. Dan lainnya. Apa lagi nak lainnya? Elok, huduh. Semua itu tu. Yang demikian itu siapa tu? Yang nak masuk dengan ayat depan. Yang demikian itu ialah la ilaha illahu. Yang demikian itu tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar melainkan Iyahu. Tu ada setengah duk zikir.
Hu. Tu setengah kata nama Allah Hu. Tengok dia kata la ilaha illa hu. Dan setengah ayat mula dengan hu sudah dengan hu. Hu Allah. Nak kata Allah tu huwa dulu. Ada pun ayat kursi Allahu la ilaha illa hu. Ayat la surah apa nama ni? Kita dah baca hu Allah. Mula dengan hu. 3 kali. Hu Allahul Khaliq. Hu Allahul ladzi la ilaha illa hu. Ar-Rahmanur Rahim. Tu hu. Sebab tu di seorang ahli tarekat, orang makrifat dia kata hu nama Allah. Bila hu arti dia tu kena siapa? Kena ke Allah. Sampai tu kadang-kadang ada orang kecak. Semua mari ke tak sudah pada dia tu. Apa dia tu? Orang tak faham dia tanya lagi siapa dia tu? Lah, mu tak reti lagi dia tu. Tu dia tu hu. Nah, itulah makna huwa ialah. Mari di belakang la ilaha illahu, yang demikian itu siapa? Tuhan yang merupakan kamu dalam rahibu tu. Dia itulah tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar, yang ini sebenar-benar pada iktibar waqi'. Malaikat iya. Malaikat iya. Itulah. Mari pula sebut pula Al-Azizul Hakim, yang ghalib, yang menang pada kerjaan, pada rentahannya. Lagi Al-Hakim. Ni dia kapur dua tu pula. Tadi untuk nak menakuti dia takut dengan Aziz, lagi Zuntiqam. Itu nak menggerungkan. Mari di belakang ni pula, di samping dia yang menang pun bukan dia buat ikut rasa. Hakim mai pula dah tu. Apa Al-Hakim? Ya amat hakim, dia tak ada jumlah. Ya amat hakim, ya amat bijak pandai. Panggil hikmat. Yang amat hakim, ya amat bijak pandai pada perbuatannya, perbuatan Allah. Baik, bila yang amat bijak pandai, yang letak suatu kena pada tempat, siapa berhak nak kritik? Siapa boleh nak tag adik? Orang tag salah. Sabit tu kalau tukar hak bijak sungguh, siapa tengok pun tak ada tag dah. Siapa tengok, ni menunjuk tu bijak sungguh, tak ada nak tag di mana. Panggil tukar hak bijak juga, mari tengok. Lagu mana mau nak kata apa? Tak ada nak tag di mana. Mana panas sungguh. Dah itu kan? Tapi mari hak tak erti ni tok tag Allah. Tok tag. Dah itu kan? Tak puas hati gitu, tak puas hati begini, tak kena gitu, tak kena begini. Ni salah kita. Bila tu hari datu tak kita uzur, mulut tok tag siapa? Tarak duk lagu ni. Anda tarak duk nak pergi tak leh. Mulut hidup besar. Dah itu kan? Maka ubat pun tak jadi. Ubat apa murid aku? Tengok tu. Kadang-kadang nyetai atas bomo. Bomo apa sana ni? Maka tak ada berkesan apa. Siap akidah pak mana bila. Nak marah ke bomo. Nampak tak? Akhirnya panggil tok tek. Terlupa bahawa kita ni siapa yang melakukan. Allah nama dia apa? Aziz yang menang. Betul kata menang tak boleh nak lawan dah. Hakim pula yang amat bijak, amat pandai. Yang letak suatu kena pada tempat. Yang letak kita susah kena pada tempat. Ada hikmah. Seolah-olah hari ni mu tak tahu, mu akan tahulah. Ada orang tu. Dia janji nak pergi esoknya sekian masuk nama siap-siap nak pergi. Tiba-tiba siapa ke esok ke demi. Lah minta maaf lu demi makan ubat tak ada ni dan demi. Susah hati-hati nak pergi bukan? Pas tak lagi tak susah hati. Beberapa hari mereka pergi tu ada berlaku kemalangan. Mujur tidak habis pada aku. Mujur apa? Mujur aku demi. Baru nampak weh.
Tidak habis bah aku. Apa? Kan? Aku pun masuk dalam senarai jugalah. Nak pergi jugalah. Kalau kata kau putus 100% lah nak pergi tu. Tapi nyahalangnya demi. Oh mujur demi hanya mujur lah. Ni mana kata hak Tuhan buat tu semua ada hikmah. Tapi kita tak sapa ni tak dulu. Tapi orang sapa apa berlaku dia tengok dari Allah. Dari Allah. Dia tak ada apa diam. Cenyak dik je panggil. Nah, masya-Allah. Nah, tu beza antara kita orang makrifat tinggi, makrifat rendah saya situ. Kecek boleh belaka tapi rasa no lain. Nah itu kan. Nah, itulah Allah. Sakit nak bila sedap ni payah orang juga dak itu kan. Sakit nak bila sedap. Ayah. Sakit. Itu. Sakit ni sedap ayah. Itulah. Inilah nama-nama Allah sebab tu setengah orang mengaji Asma Husna, mengaji nama Allah, mengaji Ar-Rahman, apa maknanya Ar-Rahim, apa semua tu nama Allah Taala semua. Iktibani Allah Taala nama ni iktibani. Ni panggil dia tu Al-Hakim, iktibar dia tu dia punya kebijaksanaan. Apa yang mengatur semua tu kena pada tempat, tak boleh siapa nak kata apa. Kita berhenti makna tu, serta masuk reti tu dalam diri kita, semoga-moga kita boleh redha, semoga-moga kita boleh sabar, walaupun pahit sepahit-pahitnya. Kerana dalam pahit dia ada manis kan. Tengok kita makan ubat pahit dah. Kalau zaman dulu ubat cak nyamuk. Lah ni dah lagi tak ada dah. Oh tak ada lah ni dah. Kita nak makan dia kena tolong apa kena boleh pisah. Bola pisau tu pun kena buh selit dan pisau kena kambuh lagi tu. Tidak bekas selit tu pun berasa lagi dia tekak. Lepas tu kita makan menisai tak habis. Dah lekat tu pahit. Tapi dah tahu dah tak pahit telah buat apa? Orang tanya, dah pun tahu dah kata pahit mu telah buat apa? Kerana ubat. Tu. Pahit pada kerana ada padanya ubat. Ubat baik pula tu biasanya telah ni sebentar hilang. Lebih lagi pula demai kura. Bukan demai kita lah. Panggil demai kura. Kok mana pula dah tu? Cuba cari sebab. Kok mana tu panggil demai kura? Orang tua. Ya ketah. Kura ya ketah dah. Kura ketah ke? Mari kita banding dengan kura. Kok mana demai kura? Ni dah. Tu. Baiklah, berkali kura makna ketah dah. Koror apa nak cari makna dia tu? Ya kelok bi. Jalan apa nanti kura akan cuba tertepuk ya pala dia itu kan. Tertepuk dia tak ya kelok. Tangan-tangan kelok masalah itu dah. Oh ya dah. Dia demai kura selimut 3 tu tak ada hidup ketah. Gokok duk gini kalau boleh masuk dalam tubuh tangan. Ya Allah dah demi kura nampak nanti. Yang orang tua ni kecek bahasa dia Dah itu kan? Tu dia demi kura nanti kura kita ingat budak-budak duk main dia. Dia tubik kaki dia nak jalan kita meh tepuk dia keluk. Maka orang demi ni macam selimut 3 lapis tak ada lagi. Demi kura ketah. Iya. Itulah nampaknya ayat tu kena singgah setakat tu dulu. Masih lagi sangkut dengan ayat tadi, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab. Ni setengah pada tempat dia bercara ayat mutasyabihah, ayat muhkamah, ini di antara tempat. Wallahu a'lam.